Okay Datuk, nak tanya, berapa lama Datuk kerja dengan Maidin? Saya? Allahu Akbar. Saya lah Maidin. Berapa lama dah kerja kat Maidin? 10 tahun. Almost 6 months. Tambah kurang tolak 20 tahun. Coming to 9 years, kenapa? 9 years? Saya intern. Alamak, intern. Almost 1 year. 20 tahun kot. 2 tahun lebih. Cakap satu perkataan tentang kerja dekat Maidin. Satu perkataan. Adventurous. Good environment. Susah cakap salah ni. Work-life balance. Saya report dengan Datuk Amir. So saya selalu ada new experience. Benda yang baru saya belajar dengan dia. Senang nak solat semua. Surah dia besar. Allah yang satu. Semua best. Saya pernah rejoin balik banyak kali. So suasana yang kat sini yang saya banyak suka. Boss best. Boss baik. Bosses is very supporting. Tahu nak cakap apa. Maidin, locality. Paling best, disiplin. Berpatutan. Kita orang dapat team macam ni. Pusing. Kalau tiba-tiba tengok habis bawang kat rumah, boleh terus turun kat bawah, lunch hour. Apakah cabaran yang paling mencabar dekat Maidin? Lift selalu rosak lah. Kau tak ada apa-apa. Cabaran di mana-mana, bukan di Maidin je. Macam mana kita atasi cabaran tu? Have a great Labor Day for everyone. Selamat Hari Pekerja. Selamat Hari Pekerja. Pada pekerja Maidin, Happy Holiday. Selamat Hari Pekerja. Selamat Hari Pekerja. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua warga Maidin. Work hard, play hard.